Hi guys, so today we are going to make cake chocolate extra moist. So kat sini ada dia punya tutorial how to make the, and then kita just ikut sebiji-sebiji, kita tengok jadi ke tak? Jadi ke tak? Okay, jom. So here we have 2 biji telur. Oops, where should I? And then setengah cawan susu cair. Lepas tu susu pekat manis, minyak masak, wait. And then minyak masak. Let's go. So first kita pecahkan dulu 2 biji telur. Ish, astaga. One. Ya Allah. Setengah cawan susu cair. Alah, belum buka lagi. Wait. Okay, so kita ambil yang ni, this one, setengah cawan 125 ml. So kita taruh. Alright, setengah cawan susu pekat manis. Bismillah. Lepas tu kita letak setengah cawan minyak masak. Lepas tu kita akan mix together. Alright. Wow. Bau pun dah macam kek. Okay, jap. Okay, sekarang semua bahan tadi kita dah letak. Kita dah letak ke dalam. So jom kita mix it together. Wow. Kemudian kita bagi satu lagi jadi dan bau. Kita minum gitu. Itu sebab gabungan sebab air putih itu yang bau macam wow. Tak perlu kau bisa cuci. Tak. Tak boleh ke? Dia tak tekan juga. Kita tak ada ni, kita ada bisa tu semuanya nak pakai tu tak boleh swoosh. So dalam sama kita pakailah tangan. Okay, sumpah kita tak boleh. Lepas tu kat sini dia kata masukkan 250 gram tepung kek dan kacau rata. Bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 30 minit atau kukus sehingga masak. Jadi kat sini kita masukkan dulu 250 gram tepung kek dan kacau rata. Ibu, 250 ni kira semua ni lah kan? So kita masukkan semua ni sebab senang kan macam ni kan, dia dah sekali kan, so kita tak payah nak timbang-timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lepas tu kita mix semua sekali. Kacau. Dia punya coklat ganache nanti. Lepas kita kukus kek ni baru kita buat kita punya coklat ganache. Ganache sangat. Tadi tiba pate chocolate, pate chocolate. Cerita Dora kan. Pate chocolate, pate chocolate. Wow. Look at the texture.
Ya, kita punya adunan. Jadi kita nak asingkan dulu dekat bekas-bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Masukkan setengah je. Nampak tak? Cuba dalam bekas ni pula. Alah, dia punya si padu tak faham. Untuk mengimbangi kita masuk. Ini kelebihan pula. Ketam. Alah. Dah, jom kita bakar. Tak, kita kukus. Kita tutup. Jom kita kukus. Satu, dua. Okey, kita kukus ni selama 50 minit. Jadi kita tunggu. Tunggu. Okey, jom. 1, 2, 3. Kita nak tak dengar. 1, 2, 3. Tada! Siap. 50 minit telah berlalu. Mana kain nak buka? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gila. Okay, jom kita tengok kek ni bahagian dalam dah masak belum. Bismillah. Wah, lembutnya. Okay, alhamdulillah dah masak. Yay! Jadi sekarang kita nak buat kita punya coklat yang ganache. Jadi kat sini dia kata kacau sebati 30 gram serbuk coklat ganache tadi. Oh, sikit ni je. Tak banyak pun. Terasa buat dekat bekas kecil boleh kot. Bekas kecil je lah bu. Tapi macam kecil ni je guys. Lepas tu setengah cawan susu pekat manis. Okay. Setengah cawan minyak masak. Lepas tu minyak masak. Lepas tu 1/4 cawan susu cair. Lepas tu kita kacau, tuangkan bla 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 dengan satu sudu besar coklat ganache yang dibekalkan bersama. Alright, let's go. Okay, kita pakai ni. Jom kita buat. Oh, takut. Okay, tuang sampai dalam bekas. Kita punya serbuk coklat ganache. Nampak? Wow. Lepas tu 1/2 cawan susu pekat. Ya. Cawan susu pekat. Alright. Okay. Aku 1/2 cawan minyak masak. Cukup ke ni? Tak apalah, minyak masak sikit je. Kita kena amalkan gaya hidup sihat. Minyak masak 1/4 cawan susu cair. 1/4 banyak mana? Kita pakai yang colour kuning. Skema betul kan ikut ni? Tak boleh derhaka resepi. Kalau tidak, tak jadi. Alah, berkecah-kecah lah. Wow. Sabar, trust the process. Kita boleh. Susah lah pakai mangkuk kecil ni. Ya Allah guys, payahlah. Rasa better kita pakai ni. Ini besar. Dah. Senang nak mix.
Is it okay if I tambah susu cair? Pahit lah. Nak bagi lagi manis, kita bagi susu. Tambah lagi susu. Tambah lagi susu. Okay dah. Ni kita ada soy chocolate rice. Sekarang kita nak curah ni dekat kita punya cake dulu. Let's go. Tada! Jadi disebabkan mak aku dah tolong curahkan tadi. So let's look at that. Jom kita rasa. Lembut. Ni lembut weh. Macam beli. Sedap tu. Keknya lembut. Kenapa sedap? Lembut gila-gila lembut. Cuma dia punya apa? Dia punya coklat tu belum ni lagi lah, meresap dekat dalam kek dia lagi. Cuma kek dia lembut gila. Nah, cuba. Jadi. Wah. Beli. So kalau korang nak beli, korang boleh mencari dekat TikTok. Dia punya tu. Buatnya senang je. Ikut je apa yang ada dekat dia punya kertas kan. Ikut je. Tada. Dah dapat. So kita buat sendiri kan. Beli dua lagi tu. Bye.